Nama saya Puan Suliani binti Muhammad Isa. Saya ada rasa macam kurang selesa dengan keadaan jantung, pernafasan semua bila saya buat aktiviti yang belum kuat lagi, tapi macam rasa tak selesa. Even turun naik tangga pun dah rasa tak selesa dekat pernafasan dekat bahagian jantung. Alhamdulillah nampak saya rasa macam kurang sikit tekanan kat fikiran ni lah, sebab selalu rasa macam kita terfikir-fikir apa masalah, sebab tak pernah rasa macam ni kan. Tapi bila dah check complete buat macam ni, rasa okey lah. Bagi saya elok lah buat pemeriksaan awal bila kita rasa tak selesa dengan keadaan jantung kita, pernafasan kita. Kadang-kadang kita pun tak sangka kita ada masalah tu kan. Maklumlah sekarang ni banyak kes yang tiba-tiba ni banyak kan.